Turun Anwar, kamu telah khianati negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia berbilang kaum yang cinta negara. Himpunan Aman ini satu proses demokrasi yang perlu disokong oleh semua rakyat Malaysia yang terkesan dengan ketidakcekapan kerajaan hari ini. Begitu juga yang bosan dengan pembohongan yang tak sudah-sudah tiap kali Anwar buka mulut. Makin hari rakyat tambah derita. Kehidupan harian makin sukar. Ramai yang terdesak, tertekan hingga sanggup melakukan perkara yang tidak terfikir, termasuk membunuh diri, bunuh mak bapa, bunuh anak dan bermacam lagi. Usaha untuk kaburi mata rakyat dengan memberi wang RM100, penurunan harga minyak beberapa sen hanya setelah rakyat dicukai sebegitu banyak. Ini umpama tangan kiri ambil, tangan kanan beri. Tapi malangnya yang ambil lebih banyak dari yang diberi. Harga barang keperluan tetap mahal. Selain itu, tindakan melanggar asas perlembagaan dan penganiayaan terhadap orang yang bongkar salah laku dirinya berterusan. Pelbagai usaha juga dilaku untuk melemah institusi kerajaan agar ikut telunjuk pemerintah. Anwar tidak menang pilihan raya secara mutlak. Dia jadi Perdana Menteri dengan percaturan kuasa selepas pilihan raya. Ini bermakna dia bukan pun pilihan rakyat. Kerana itu himpunan ini berhak desak Anwar turun. Bukan saja dia bukan pilihan rakyat, tetapi tanpa malu dia salah guna kedudukannya. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia yang cintakan negara sekalian, himpunan ini satu-satunya saluran yang dibenar dalam demokrasi untuk kita desak Anwar supaya letak jawatan. Oleh itu, datanglah beramai-ramai supaya dia sedar bahawa rakyat sudah jelik dan muak dengan kepimpinannya, bosan dengan pembohongannya. Turun Anwar, kamu telah khianati negara ini.